Selamat malam rakan-rakan sekalian, rakan-rakan sekalian. Jadi hari ini kita akan selesaikan masalah lemak berlebihan di bahagian perut anda. Jika anda mempunyai berat badan berlebihan, perut buncit atau perut besar, sila tonton video ini dengan teliti sekarang. Kita akan membuat pengukuran menggunakan alat tertentu. Penimbang tidak sesuai kerana berat badan anda tidak akan berubah. Jadi kita ukur di bahagian pinggang, di bahagian perut dengan pita pengukur untuk mengetahui ukuran luar biasa anda. Jadi, setiap penonton jika tidak menipu, setiap penonton video hari ini akan mula menontonnya dalam keadaan yang kurang baik seperti ini. Cuba lihat, adakah anda mengenali diri anda dalam gambar ini? Jika ya, itu bermakna pertemuan kita hari ini tidak sia-sia. Jadi, di sini kita mempunyai satu bonjolan seperti ini. Di atas tali pinggang seluar, yang anda panggil sebagai perut anda, dan di sini ada pusar. Inilah perut. Berat badan berlebihan, perut buncit anda, ia menonjol di sini. Sudah tentu, lemak anda tidak akan hilang ke mana-mana jika anda tidak mula makan dengan lebih sedikit ya. Tetapi menarik perut ke dalam itu mungkin untuk mengurangkan saiznya. Sekarang saya akan tunjukkan caranya. Kerana kadang-kadang berlaku juga, seseorang itu sebenarnya tidak mempunyai berat badan berlebihan, tetapi perutnya sangat menonjol. Atau dia sudah menurunkan berat badan. Sepatutnya, perut juga patut mengecil. Tapi perut itu masih juga tergantung di sini. Dan anda tak nampak apa yang ada di bawah kaki anda sebab ia menghalang. Semua ini juga adalah satu ketidakselesaan tertentu. Dan kenapa ini berlaku? Perut kita terdiri daripada beberapa otot. Kalau kita mula menyelami lebih dalam seperti ini. Di sini kita ada pakaian, contohnya sweater. Di bawahnya ada baju T. Di bawah baju T itu ialah kulit. Di bawah kulit pula terdapat tisu lemak subkutan. Yang berbeza lapisannya bagi setiap orang, ada yang cukup tebal. Ada juga yang boleh dipegang. Ada juga yang sangat nipis. Di bawahnya terdapat beberapa lapisan otot, iaitu otot rectus abdominis. Apa yang dipanggil sebagai six pack di sini biasanya ada pada ahli sukan. Mungkin anda pernah lihat di televisyen. Atau mungkin anda juga pernah ada masa muda dulu. Mungkin juga ada yang sedang menonton kita sekarang dengan six pack itu. Tapi rasanya tidak. Sudah tentu, tiada orang seperti itu di sini. Seterusnya, otot serum perut. Ada dua, iaitu otot serum luar dan dalam. Selain daripada ia berpasangan seperti otot lurus juga, inilah dia, otot serum luar dan dalam, otot serum perut. Arah gentian otot berbeza. Ada yang ke arah ini, ada yang ke arah itu. Untuk apa? Supaya kita boleh berpusing begini dan begitu. Otot berpasangan, bila kedua-duanya bekerja, kita boleh buat pusingan seperti ini. Dua-dua menegang, kita boleh membongkok ke satu arah. Dan di bawahnya terdapat otot melintang perut, yang bila ia mengecut, perut kita akan masuk ke dalam. Bila ia mengendur, perut kita akan jadi kendur, boleh terkeluar macam itu. Kalau kita pergi lebih dalam lagi, di situ ada usus, pelbagai struktur lain di situ. Itu semua memang kita tak ambil peduli. Kita teruskan lagi, sampai ke otot iliopsoas. Otot itu pun hari ini kita tak ambil kira. Kita tak peduli tentangnya. Tetapi di belakang, di sini, antara tulang rusuk ke-12 dan tulang iliak, otot quadratus lumborum menghamparkan serat-seratnya dengan megah. 3 arah serat yang diketahui oleh sains tempatan hari ini, serat-serat itu bergerak dari atas ke bawah, pada sudut seperti ini dari tulang rusuk ke-12 ke sini, dan pada sudut seperti ini dari proses melintang tulang iliak. Kepada siapa saya ceritakan semua ini? Kamu semua sebenarnya tahu lebih baik daripada saya, kan? Sebenarnya tiada siapa yang tahu apa-apa. Dan semua akan lupa dalam masa 5 minit. Tetapi untuk memahami kepentingan senaman, sekurang-kurangnya kamu perlu tahu perkara ini. Hadirlah ketika saya menceritakan kepada kamu semua. Jadi kawan-kawan, berat badan berlebihan kamu bukan berat badan berlebihan. Sila catatkan sentimeter di ruangan komen. Sekarang kerana kita akan lihat sebelum dan selepas kamu melakukan senaman ini, siapa yang boleh mengumpulkan kekuatan kehendak diri? Kamu akan menanti transformasi seperti ini di penghujung video 3 jam ini. Video ini 3 jam lamanya. Saya merancang supaya ia berlangsung selama itu.
Sekarang saya akan ceritakan dan tunjukkan kepada kamu. Mungkin saya tak dapat buat dalam 3 jam. Jadi saya akan cuba habiskan dalam 4 jam. Dan perut kamu pada akhir video 3 jam ini akan jadi seperti ini. Memang tak cantik, tapi saya tak cuba nak lukis sebab saya cuma nak sampaikan maksud kepada kamu. Jadi kawan-kawan, perut akan masuk ke dalam. Dan dari merah, ia akan jadi begini, lut sinar. Beberapa tahap senaman untuk hari ini akan ditunjukkan kepada kamu. Ia bergantung kepada tahap kecergasan fizikal kamu. Jadi, hasilnya dicatatkan dalam komen. Jika belum dicatat, maka catatlah. Ukur, catat. Nanti kamu sendiri akan menyesal kalau tak buat. Kalau kamu catat, kamu sendiri akan berterima kasih kepada saya. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Di ruangan komen, siapa yang belum langgan, langganlah. Siapa yang hadir, sila laporkan juga. Walaupun kamu tak buat senaman, sekurang-kurangnya kamu sihat dan masih mengikuti perkembangan. Jadi kawan-kawan, ada beberapa peringkat. Yang pertama sekali, otot melintang abdomen. Untuk permulaan, kamu hanya perlu belajar menggunakannya, menguasai kemahiran menggunakan otot melintang perut. Biasanya, seseorang yang ada lebihan di bahagian perut di sini, dia bernafas secara berlebihan dengan perut. Pada hari ini, banyak perbincangan sedang berlangsung. Pernafasan perut, pernafasan dada. Dengan apa yang betul untuk bernafas, tidak ada beza. Anda sekarang hanya perlu menghilangkan perut. Jadi perhatikan dengan teliti. Latihan pertama, cari sesuatu untuk dijadikan sandaran. Boleh jadi apa saja. Tingkap, suami, isteri, minta tolong mereka. Anak-anak, kucing. Begitulah kita bersandar padanya. Dan pada saat ini, lakukan pergerakan yang biasa Anda lakukan. Rilekskan perut, ia akan terkeluar seperti ini. Dan sekarang, semasa menarik nafas, kita tarik nafas, lakukan pergerakan yang tidak biasa bagi anda. Tarik perut ke dalam, anda akan terkejut. Walaupun sedikit, perut itu akan tertarik ke dalam. Kita lakukan ini semasa menghembus nafas. Tarik nafas semula, kemudian rilekskan. Ini adalah pergerakan yang biasa untuk anda. Hembus nafas, tarik masuk, pergerakan yang tidak biasa. Tegangkan sedikit, begitu. Dan ulangi seperti ini 10 kali. Tarik nafas, rilekskan perut, biarkan keluar. Hembus nafas. Begini pun anda boleh tarik nafas. Dengan bunyi. Tarik perut ke dalam, tarik nafas, rileks. Hembus nafas, tarik nafas. Latihan pertama, 10 ulangan. Kemudian kita berehat. Jika kepala rasa pening, duduk dan berehat sekejap. Teruskan seterusnya. Kita buat 3 set. Selepas itu, sentuh perut anda. Akan rasa ada sedikit tonus di situ. Seolah-olah di bawah lapisan lemak. Tapi itu menipu. Sebenarnya bukan begitu nampaknya. Perlu buat sekali lagi. Kita buat set kedua. Ulang perkara yang sama. Saya takkan buat lagi. Anda buat sendiri. Seterusnya, tahap kedua latihan ini. Jika anda sudah menguasai seni menegangkan otot melintang perut, tahap kedua kini terbuka untuk anda. Lihat ini. Semasa menghembus nafas, lakukan perkara yang sama. Hembus nafas. Tarik masuk perut, tarik masuk, tarik masuk. Sekarang, tarik nafas. Di sini, kita tidak lakukan kelonggaran seperti biasa untuk anda. Semasa menghembus nafas pun sama. Semasa menghembus nafas, cuba untuk menarik nafas. Tapi ke mana nak tarik nafas? Perut tidak membenarkan untuk menarik nafas. Tarik nafas ke belakang, di sini. Biar bahagian ini mengembang. Di tempat ini. Ini adalah otot quadratus lumborum. Di sini anda sudah menyediakan posisi supaya dia selesa untuk menegangkan dan merehatkan otot. Dan di sini, tulang rusuk bawah ini juga berguna. Ia mungkin tidak bergerak selama bertahun-tahun, tetapi akan mula bergerak sedikit. Maksudnya, ini adalah tahap kedua senaman. Posisi masih sama. Semasa menarik nafas, kita lakukan. Semasa menghembus nafas, kita lakukan perkara yang sama. Tarik ke dalam. Tetapi semasa menarik nafas, kita tidak lakukan perkara yang sama. Semasa menarik nafas, jangan biarkan perut kita rileks. Rilekskan belakang sebanyak mungkin. Maksudnya, kita cuba tarik nafas ke sini. Tarik nafas. Tarik nafas. Tingkatkan pergerakan tulang rusuk bawah. Selain itu, kapasiti paru-paru anda akan bertambah.
jumlah kapasiti vital paru-paru akan meningkat. Tahap oksigen dalam darah mungkin juga akan meningkat. Itulah beban yang akan anda alami. Peringkat seterusnya. Lihat sini. Sekarang, seperti yang anda faham, kita perlu menggunakan otot quadratus lumborum untuk menarik nafas. Dan perut untuk menghembus nafas dan juga untuk menarik nafas. Sekarang, kita ambil bantal yang paling lembut. Bantal yang paling lembut yang anda ada. Ambil bantal suami anda, kerana bantin itu perlu diletakkan di bawah punggung. Nanti dia akan bermimpi. Mimpi yang baik akan datang. Kami letakkan di bawah punggung. Begini. Dan sekarang tugas anda adalah cuba untuk menekan punggung bawah anda serapat mungkin ke permukaan tempat anda berbaring, sama ada lantai atau sofa. Tekan. Ya, begitulah ia ditekan. Jika tidak boleh ditekan, jika anda tidak boleh, Maka cubalah tanpa bantal sama sekali. ya, cuba tekan tanpa bantal dahulu. Atau ada juga orang yang otot punggungnya berkembang dengan baik, sama ada otot atau lemak. Sebab itu, sesetengah orang tidak memerlukan bantal. Tetapi kebanyakan orang memerlukannya. Jadi, cubalah dengan bantal. Buat seperti ini. Dan lakukan 10 ulangan. Letakkan. Sekali lagi, angkat pinggang. Letakkan seperti ini, tekan. Angkat, letakkan. Angkat, jika mudah dilakukan. Dengan senang kan? Tak rasa beban. Kalau begitu, luruskan kaki macam ni. Dan dengan kaki lurus, buat perkara yang sama. Opah, letakkan macam ni. Dah nampak? Tak begitu mudah dah. Tapi tugas anda adalah untuk perlahan-lahan belajar buat pergerakan ini dengan kaki yang lurus. Buat masa sekarang, mulakan dengan kaki bengkok. Letak, tekan. Tahan selama 3 saat. Rehatkan. Sekarang, kita buat 2 set seperti ini. 10 ulangan setiap set. Dan set ketiga, apa yang kita buat? Tengok sini. Letakkan seperti ini. Dan tahan, jangan lepaskan selama 30 saat. Dan pada masa ini, anda perlu bernafas. Dan di sini, anda tidak akan dapat bernafas menggunakan perut kerana ia tegang. Kerana tugas anda semasa latihan ini adalah untuk melakukan semuanya dengan sedikit usaha. Sebab kalau buat dengan mudah saja, luruskan kaki anda supaya perut menjadi tegang semasa pergerakan ini. Dan sekarang, ia menjadi tegang. Dan sekarang, anda terpaksa bernafas. Dan bernafaslah. Cuba bernafas sekarang dengan bahagian yang sama yang saya gunakan tadi. Otot quadratus lumborum. Cuba bernafas dengan tulang rusuk bawah dari bahagian belakang. Tarik nafas, hembus nafas. Tarik nafas, hembus nafas. Laraskan posisi kaki supaya tidak terlalu tegang. Dan dalam posisi ini, luangkan 30 saat dari hidup anda. Inilah senaman ini. Ulangi. Setiap hari. Selagi anda mahu mengurangkan saiz perut anda, sebaik saja ia berkurang ke tahap sasaran anda, hentikan senaman ini. Kenapa bangun? Senaman seterusnya perlu dilakukan sambil berbaring sekali lagi. Penat berbaring sebab nampak tak? Anda tengok sambil baring, tapi pergerakan itu kehidupan. Saya tak boleh lama-lama berbaring, rasa nak bergerak. Rasa nak bersukan. Tapi tak, kena baring lagi untuk tunjukkan tahap seterusnya. Tengok, kalau anda anggap diri anda seorang atlet, Tahap master sukan kelas antarabangsa yang dihormati. Jadi sekarang apa lagi yang anda buat? Tengok, anda ada otot punggung. ia terletak di tempat poket belakang seluar anda. Dan jika anda angkat pelvis anda ke atas, secara automatik otot itu akan menegang. Dan satu keistimewaan, rupanya bukan sia-sia saya berdiri. Tidak sia-sia saya berdiri waktu itu. Apabila saya berdiri, darah mengalir ke kaki dan saya terlupa kenapa saya berdiri. Sekarang saya teringat, saya baring semula. Sebenarnya, kedudukan pelvis anda juga telah berubah apabila perut anda membesar. Ia telah berpusing begini pada anda dan disebabkan itu, otot punggung anda tidak lagi berfungsi. Dan inilah bentuk badan anda. Lihatlah. Jika anda berada dalam keadaan begini, jika anda adalah seorang lelaki seperti ini ya, dan di sini perutnya, dan di sini pula lemak di punggung. Ya, di belakang. Punggung yang berlemak. Itu sebenarnya normal. Tiada siapa pun akan berkata apa-apa kepada anda. Tapi, Jika anda sudah mendapat bentuk seperti ini
apabila perut ada tetapi punggung di sini menjadi rata. Atau sebaliknya, malah menjadi cekung, betul? Ia sudah kelihatan seperti tidak berwibawa. Dan dalam posisi ini, pelvis Anda juga akan berpusing seperti ini. Seperti ini. Ke sini. Nah, dan pinggang akan sakit. Maksudnya, jika kita ada Otot perut tak lagi aktif. Dan dalam kebanyakan kes, otot punggung pun tak lagi aktif. Jika kita dapat mengembalikan kedudukan pelvis ke belakang dengan menggunakan tonus otot punggung, kita akan mengurangkan beban pada bahagian ini dan memberi beban semula kepada perut. Oleh itu, lihatlah. Kita kembali semula. ke posisi nombor yang sama. 9. Angkat pinggul. Macam ini. Otot punggung menegang. Dan sekarang, senaman sebelum ini. Yang anda sudah kenal kan? Anda sudah pernah lihat atau cuba juga. Di mana kita menarik perut ke dalam, kita lakukan itu. Atau, sama seperti yang kita lakukan dalam senaman pertama, apabila kita menarik perut ke dalam semasa menghembus nafas dan merehatkannya semasa menarik nafas, itulah yang kita lakukan seperti ini. Sama sahaja, cuma sekarang di sini kita hembus nafas, tarik perut ke dalam. Dan semasa menarik nafas, cuba kembungkan perut. Hembus nafas, tarik perut ke dalam. Tarik nafas, cuba kembungkan perut. Anda akan dapati, ia sebenarnya tidak begitu mengembung. Dan di sini lakukan satu set 10 kali. Tarik perut ke dalam, kembungkan perut. Dan set kedua 10 kali. Tarik perut ke dalam, dan semasa menarik nafas, cuba untuk tidak mengembungkannya. Inilah yang paling berkesan. Tetapi dari satu sudut lain, ini adalah senaman yang paling sukar antara semua ini. Jika anda boleh melakukannya, yang sebelumnya tidak perlu dilakukan lagi. Ini adalah versi yang lebih mudah bagi senaman yang sama. Apabila anda lihat sini, boleh angkat pinggul anda seperti ini ke bawah kaki anda. Sebagai contoh, anda letakkan bantal di paras otot betis dan angkat pinggul seperti ini. Dan di sini, cuba lakukan perkara yang sama. Tarik perut ke dalam semasa menghembus nafas. Seolah-olah anda sedang menghembus nafas. Dan semasa menarik nafas, jangan biarkan perut masuk ke dalam. Begitu. Dan begitulah. Luangkan masa seperti ini. Perlahan-lahan. Begitu. Begitulah kawan-kawan. Kumpulan senaman ini membolehkan anda memberi kesan dengan sangat pantas. Sudah tentu, lemak anda itu tidak akan hilang ke mana-mana. Tetapi perut akan menjadi kempis. Cuba saja. Tentang hasilnya. Maklumkan. Menarik juga sebenarnya. Latihan-latihan ini dan banyak lagi yang lain juga boleh didapati melalui pautan di dalam deskripsi untuk semua yang ingin tahu. Begitulah. Di sana ada pautan. Sampai jumpa lagi dalam rancangan akan datang nampaknya.